Pernah tak anda terfikir masa tengah gigit apple yang rangup tu atau bila minum air sejuk, apa sebenarnya yang ada kat dalam gigi kita ni? Hari ni kita akan sama-sama bongkar rahsia di sebalik sebatang gigi yang nampak biasa je. Semuanya bermula dengan satu soalan yang mudah. Macam yang Aisyah fikirkan ni lah. Dia tengok gigi dia kat cermin dan tertanya-tanya, perasaan ingin tahu macam inilah yang akan jadi pemandu kita untuk pengembaraan kali ni. Jadi, apa sebenarnya yang buat gigi ni kuat sangat? Mungkin kita selalu bayangkan ia cuma seketul tulang yang padat kan? Tapi macam mana kalau saya cakap, di sebalik lapisan luar yang keras tu, sebenarnya tersembunyi satu dunia yang hidup dan sangat kompleks. Jom kita tengok lebih dekat. Okey, untuk mulakan perjalanan ni, mestilah kita perlukan peta kan? Peta inilah yang akan tunjukkan kita semua lapisan berbeza yang membina sebatang gigi. Inilah dia peta kita, keratan rentas sebatang gigi. Nampak kan? Ia bukan sekadar satu lapisan je. Sebaliknya, ada macam-macam bahagian. Dan setiap satu tu, ada fungsi unik dia tersendiri. Jom kita mulakan kembara kita dari lapisan paling luar. Baik, mari kita mulakan dari luar. Inilah barisan pertahanan pertama gigi kita. Bahagian yang kita semua nampak bila kita senyum. Lapisan pertama ni kita panggil enamel. Dan ada satu faktor menarik pasal enamel ni tahu. Ia adalah bahan paling keras dalam seluruh badan manusia. Lagi keras dari tulang. Sebab apa? Sebab kandungan mineralnya yang sangat-sangat tinggi. Jadi tugas utamanya adalah untuk jadi perisai yang melindungi bahagian dalam gigi yang lebih sensitif. Kalau kita tengok balik peta kita tadi, enamel ni lah lapisan putih berkinat yang jadi macam perisai luar gigi kita. Dialah yang lindungi gigi kita dari macam-macam benda setiap hari. Seterusnya, kita ada gusi. Walaupun ia bukan sebahagian daripada gigi itu sendiri, peranan gusi ni sangat-sangat penting. Ia adalah tisu lembut yang seolah-olah memeluk gigi kita, pegang gigi kita supaya kemas pada tempatnya. Cuba tengok dalam gambar rajah ni. Nampak tak macam mana gusi tu peluk pangkal gigi? Ia berfungsi macam asas bangunan yang kukuh. Pastikan setiap batang gigi kita stabil dalam rahang. Okey, kita dah lepas lapisan perlindungan luar tadi. Sekarang, masanya untuk kita masuk lebih dalam lagi. Agak-agaknya, apa yang ada di bawah lapisan enamel yang keras tu ya? Sebaik sahaja kita melepasi enamel, kita akan jumpa dentin. Lapisan inilah yang membentuk sebahagian besar struktur gigi kita. Walaupun tak sekeras enamel, ia masih sangat kuat dan jadi lapisan sokongan kedua yang penting. Tengok sini, kawasan yang lebih besar betul-betul bawah enamel ni, itulah dentin. Kalau kita bayangkan enamel tu perisai, dentin ni pula adalah badan utama gigi itu sendiri. Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik dan mungkin paling mengejutkan dalam perjalanan kita ni. Kita akan masuk ke bahagian paling tengah dan di sinilah kita akan dapati yang gigi kita ni sebenarnya hidup. Di sinilah kita nampak perbezaan yang sangat ketara. Bahagian luar gigi keras dan fungsinya melindungi. Tapi bahagian dalamnya pula lembut, sensitif dan yang paling penting, hidup. Betul-betul di tengah gigi, kita akan jumpa saraf. Inilah puncanya kenapa kita boleh rasa ngilu bila makan aiskrim atau sakit bila gigi berlubang. Saraf nilah yang hantar segala isyarat rasa ke otak kita. Nampak tak garisan-garisan halus yang mengalir dari akar sampai ke tengah gigi ni? Itulah saraf. Ia macam sistem komunikasi gigi kita yang membolehkan kita merasa. Akhir sekali, di sebelah saraf tu ada salur darah. Ini adalah komponen terakhir dan yang paling penting yang membuktikan gigi kita ni betul-betul hidup. Salur darah inilah yang bawa nutrien dan oksigen ke gigi, sama macam organ-organ lain dalam badan kita. Tanpa salur darah ni, gigi akan mati. Jadi inilah bukti mutlak yang gigi kita ni adalah satu struktur hidup, sebahagian dari sistem badan kita yang hebat. Jadi, begitulah perjalanan kita. Dari lapisan paling luar, sampailah ke bahagian paling dalam. Kita dah bongkar setiap lapisan gigi. Ternyata ia jauh lebih kompleks daripada yang kita sangka kan? Nak ringkaskan cerita, kita mula dengan perisai keras yang dipanggil enamel. Di bawahnya ada lapisan sokongan, iaitu dentin. Semua ini dipegang kemas oleh gusi. Jauh di dalam pula, saraf bagi kita deria rasa, manakala salur darah memberikannya kehidupan. Setiap bahagian ini bekerjasama dengan sempurna. Bila kita dah faham yang gigi kita ni sebenarnya hidup dan kompleks, ia mesti bagi kita satu perspektif baru kan? Jadi, soalan terakhir untuk anda fikirkan ialah, bila dah tahu semua ni, apa agaknya langkah yang akan anda ambil untuk jaga keajaiban kecil dalam mulut anda ni?